Oh. Tenggelam. Itulah. Awan ni. Tenggelam. Tengok dong dia tarik dong. Naik juga. Alhamdulillah, saiz macam tadi juga lebih kurang. Assalamualaikum, selamat pagi-pagi. Okey kan, pagi ni aku masuk port ladang KLIA 2 kan. Nak memburu puyuh plan dia pagi ni. Hari ni aku sampai port kan. Parit air surut kan, air surut. Adalah lebih kurang dalam sekaki dekat port aku ni yang aku berdiri sekarang ni kan. Jadi hari ni aku berdua kan dengan Jo kan. Harap-harap ada manis-manis untuk pagi ni kan. Okey kan. Yang mana baru singgah dekat channel aku, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen. Kita tengok apa jadi, apa cerita hari ni. Jo strike yang pertama. Boleh lah tu. 2, 3 jari tu. Okey kan, pagi ni aku guna umpan cengkerik yang ni ha. Beli RM2. Rod macam biasa lah kan. Guna Go Touré Go Light yang 7.2 meter. Mata kail guna Morocco nombor 1 yang macam ni. Okey, jom kita try. Okey geng. Try. Letak kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, ni terlebih sintak ni. Jo, naik pelepah ni. Bismillah. Ada ambil geng, ada ambil. Ada. Tarik. Alhamdulillah, strike pertama geng. Strike pertama di pagi hari. Okey lah, saya ni geng. Okey. Puas hati. Alhamdulillah, strike pertama geng. Kita cari lagi. Cari lagi geng, cari lagi. Cari yang lagi besar dari tadi. Tarik dah. Wih, cepat dia tarik alui ni. Ni kecil sangat ni. Ni kecil geng, kecil. Cepat dia ambil umpan. Letak tarik terus. Tu kena tu. Tarik dah. Alamak. Tadi tu ada makan. Lampau tak sampai jatuh ayak lagi dah tarik. Mana? Sini ya. Ada makan. Lampau tak sampai jatuh lagi dah ayak. Lui lah weh. Hantar puyuh macam ni sedap weh. Yang jenis bulat macam ni, Jo. Yang bulat macam ni sedap tau. Okey geng, aku pindah pot ni. Pot tadi ikan dia tak mau makan umpan lah. Jadi kita pindah. Kita memburu dia kan. Kita cari dia. Ni dia. Macam biasa kan,
Kejar boiling lah. Baik. Dari sini pula. Dua tempat tak dapat. Tarik sikit-sikit je. Oh. Dia geng, saiz ni. Saiz lauk. Sini nampak jarang sikit geng, macam puyuh dia. Letak umpan terus dia ambil. Nampak macam jarang sikit lah. Ada dicium. Tarik. Kau kena tarik, bagi tenggelam pelampung tu. Macam tu. Lagi. Okey, tenggelam. Oh, kasar ni. Ni kasar geng. Ni kasar. Yang ni kasar buat masak cabai geng. Sedap ni. Oh. Lain macam badan dia. Hui. Geng. Cuba lagi geng. Ayahlah. Alhamdulillah, saiz macam tadi juga lebih kurang. Saiz macam tadi juga, geng. Boleh tahan saiz macam tadi juga. Puas hati saiz ni. Tu. Bismillahirrahmanirrahim, cari lagi. Nampak tu. Tak roh ambil. Allah. Tadi tu. Macam tu lah banyak kan. Dia kena baca timing dia. Payah sungguh lah nak lekat sini. Timing tak kena ni weh. Timing kena memang habis. Nak tarik lagi tu. Kalau di bandang ni biasa. Kalau ikan sepat bandang ni kadang-kadang macam ni. Dia bergerinting tu. Ya tu seinci, setengah inci, paling kadang seinci lah. Weh, ada tu. Haruan. Allah, haruan. Apas. Haruan ke bujuk? Haruan. Kawat aloi. Berapa ikong dah aku lepas sini. Macam ada dia usik umpan. Gelem. Genol kan? Yang ni genol. Yang tu genol. Wah, hati tu genol tu. Macam tu pun ada makan tu. Kena tangkap itu cara dia.
Tak merajuk lagi. Oh, dia. Woi, galam. Puyuh galam. Anak tu dia tarik tu. Weh. Naik juga. Lewat. Halus sikit. Woi, galam. Dia tarik macam tu ke? Ha? Dia tarik macam tu je. Galam tu, kenal. Oh. Yang ngalih lah anak depan. Oh. Tenggelam. Itulah. Arwah ni. Arwan. Alhamdulillah. Weh, anak Arwan ah. Ha? Anak ah. Ya. Alhamdulillah, Arwan naik juga. Bagi si Jo ni. Aku malah nak siang. Ikan hang lari. Alhamdulillah naik Arwan geng. Oh, tu kat sana. Ada. Tarik. Tarik. Oh. Besar juga. Besar juga saiz dia. Alhamdulillah. Boleh tahan kasar geng. Tu Arwan tu. Tak lagi geng, start lagi. Cuba lagi. Wish, terus ambil. Laju ya. Pusing. Ada saiz. Boleh tapau. Okey geng, aku rasa setakat ni dulu geng video aku untuk pagi ni geng. Alhamdulillah manis-manis dengan aku rasa hari ni dia champion dengan puyuh galam orang panggil. 3-4 ekor naik. Aku ada juga macam biasalah saiz 3 jari, 3 jari setengah macam tu lah. Jadi stop dulu video untuk pagi ni geng. Okey. Yang mana baru singgah channel aku, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen. Kita jumpa di next episode. Assalamualaikum. Tenggelam. Itulah. Arwan ni. Arwan.